pinjam RM40,000 tapi kena bayar RM70,000. Ini berdasarkan real case. So ini yang berlaku kepada klien saya baru-baru ni, di mana dia ada buat pinjaman dengan ML dekat RM40,000 jugalah. Tapi ada beberapa isu di mana klien saya tak dapat nak sambung buat bayaran yang sepatutnya. Dipendekkan cerita, klien ni dah lama tak buat pembayaran dekat 6 tahun lebih dan rekod kewangan klien ni dah jadi buruk. Bila dia rujuk dengan ML untuk buat full settlement, ML kata dia perlu bayar RM70,000 untuk tunggakan dia. Peliklah, takkan interest sebanyak tu dia kena bayar. Awalnya klien saya ni tak terima juga dengan amount yang diberikan tu, tapi itulah yang dia kena tanggung sebab dia langgar agreement. Untuk klien ni memang boleh dibantu, tapi kita hanya boleh cover loan yang dibuat sahaja. Nak atau tak, dia kena tanggung interest tu sendiri. Sebab tu pentingnya kena faham betul-betul agreement sebelum buat pinjaman.